Botol mewah, botol eksklusif mampu meningkatkan branding awak. Jadi hari ni berdirinya saya nak review dekat awak satu jenis botol yang menimbulkan kesan mewah dan eksklusif dan sekaligus dijamin mampu meningkatkan branding awak. Botol apa tu? Botol ni lah awak. Botol ni dia bersaizi 32ml. Nampak mewah sebab apa? Sebab ni kalau boleh tengoklah dia punya cap ni dia seakan bentuk mahkota. Lepas tu dia pula ada cap yang berwarna gold. Kalau warna gold ni dia sinonim dengan kemewahan. Kalau warna silver ni dia simbol eksklusif. Lepas tu yang lagi menariknya awak daripada segi ketebalan botol awak. Dia punya ketebalan botol ni memang gila lah. Sebab apa? Separuh sizing botol ni ketebalan dia sahaja. Lepas tu kawan, dia punya design botol ni pula hexagon segi 6. Lagi menarik pula dia pasal atomizer dia. Atomizer dia jenis press. Lauk press dia sangatlah cantik awak. Rebak, smooth dan cung lah. Dan ni confirm kurang risiko leaking lah kalau awak nak post kepada customer awak. Dan untuk harganya pula boleh tengoklah dekat beg kuning kita dekat bawah. Kalau harga mengikut cita rasa awak boleh buat pembelian sekarang. Laju-laju. Dan untuk cap ni pula boleh pilih lah warna silver ataupun warna gold. Ataupun awak nak kedua-dua boleh sahaja. Jangan lupa dengan tagline saya. Ketahanan dan keharuman wangi awak keutamaan saya. Ingat tagline saya. Ingat Cash Perfume. Bye-bye.